First come first, Tun Castle. Puncak istana ni, hampa tengoklah view dia. Satu gua yang penuh dengan legenda dan misteri. Daripada cerita adventure, dia jadi cerita misteri pula sekarang ni. Tengok stalactite tu punya lawa weh. Mereka kata kat dalam ni ada satu waterfall yang cukup cantik. Kita dalam 926 meter ke dalam gunung. Telaka ni sangat famous untuk paragliding activity. Macam ni lah aku duk tengok orang duk paragliding dari tadi. Wow. Kita ada satu lagi istana, Istana Shadow. Hari ni kita datang satu bandar medieval yang tak turistik, yang hanya penduduk lokal saja selalunya mai sini. Tapi tempat ni kita pilih travel mission. Nama bandar ni adalah Tun. Dah sampai Tun ni, kita akan explore benda-benda yang ada kat sini. First come first, Tun Castle. Tun Castle, medieval castle yang aku rasa cantik. Kita pergi tengok. Ni laluan dia yang cukup nice lah, unik. Jom. Bila mai kat puncak istana ni, hampa tengoklah view dia. Dengan bandar medieval, dengan gunung-gunung yang salut salji ni, Alps ni. Oh, sangat nikmat geng. Tempat-tempat macam ni. And the best part, tourist spot tapi tak ada turis. Itu yang kita nak. Hidden gem. Tak apa, aku sambung mesmerize dengan view ni. Geng, hampa tengok laluan sempit jalan nak pergi istana dan balik ke istana. So, tangga tu dah buat kita surprise, mesmerize. Hak ni benda lain pula. Nice lah. Istana Tun weh, Tun Castle. Istana medieval yang dijaga elok sejak abad ke-12. Dia punya bumbung merah dia, bangunan yang putih dengan pokok kat belakang ni yang cantik. Dia betul-betul bagi kita feeling macam duduk dalam cerita dongeng. Betul tak kata? Memang the best lah. Geng, aku nak tunjuk helikopter kat sini. Bukan saja-saja weh, ni helikopter medical, macam ambulans lah. Oh, kalau orang perlukan pertolongan, mereka mai. Sampai kena call 114. Dia akan mai tolong kita. Baiknya Switzerland, mereka punya medical system dia. But there are some big ones. Let's show this eyes. Geng, kita punya next place adalah Saint Beatus Cave. Satu gua yang penuh dengan legenda dan misteri. Aku tengok laluan dia pusing-pusing ni pun macam cerita adventure orang putih dah. Kita tengok apa surprise yang menanti kita. Jom. Geng, aku tunjuk belah ni kat hampa. Ni benda apa ni? Duduk turun bawah ni. Hampa tengok ni, kebetulan. Oh, crane. Hantar baby ke apa? Hantar barang kot. Okey. Daripada sini kita tengok view dia. Oh my god, nampak tengok sendirilah view dia. Tasik yang biru dengan ni, gunung yang disaluti dengan salji. Benda ni memang sangat common, Alps common dekat Swiss. Dapat view dekat macam ni memang kita syok lah. Jom next. Geng, tenang dulu sebab nampak tinggi kan. Jalan slow-slow. Bila jalan laju jadi macam ni, lelah macam mana. So kita break dulu kat sini. Apple juice satu. Geng, laluan ni daripada cerita adventure dia jadi cerita misteri pula sekarang ni.
So slowly kita masuk. Geng, kat gua ni dia ada satu mitos tau. Dulu ada pernah hidup satu naga besar lah mereka kata. Lepas tu Tok Sami ni yang nama dia Sen Biatus, yang mereka letak nama cave ni, dia lah lawan dengan naga tu, halau naga tu keluar daripada ni. Lepas tu dia bunuh naga tu. Mereka kata naga tu jatuh dalam Lake Tun yang kita tengok tadi. Aku tak tahu betul ke tak, tapi cerita ni memang interesting. Geng, ni laluan gua tu. Lepas tu kita tunduk sikit kat bawah tu. Wow, hangpa tengok weh. Macam sarang naga pun ada. Hey. Geng, tu tengok stalactite tu punya lawa weh. Lepas tu kalau hangpa tengok ada ayam kat bawah. Pantulan dia lawa juga. Mereka kata kat dalam ni ada satu waterfall yang cukup cantik. Aku rasa kita macam makin dekat dah. Yang tu lah penghujung gua ni. Jom. Geng, kita dah sampai penghujung gua ni. Cukup interesting gua dia. And hampa tahu tak, kita dalam 926 meter ke dalam gunung. Almost 1 kilo. 1 kilometer kita dekat dalam gunung ni. Dahsyat lah. Boleh buat benda-benda interesting macam ni kan. Rasa syok. Dekat dalam gua ni, dalam gunung ni boleh kata, ada air terjun yang cantik macam ni. Wow. Alam dan ciptaan Tuhan ni memang kita tak boleh petikai lah. Jom kita balik. Geng, kita mai dekat satu tempat yang tak ada dalam itinerary kita. Tadi aku duk tunggu bas untuk nak pergi next destination. Tengok-tengok bas 1 jam. Lepas tu aku tengok balik ke arah sebelah ni. Bas nak pergi Interlaken 15 minit je. So aku dengan adik aku kami naik bas ni. Lepas tu dah sampai dekat Interlaken. So Interlaken pun dah sentuh dah. Dekat sini kita cuba jalan-jalan sikit lah. Geng, nama Interlaken pun hampa tahulah. Dia Interlaken maksudnya inter ni antara, Laken ni tasik. Bandar ni dia antara dua tasik. Tasik Tun yang kita tengok tadi dengan Tasik Brines. Tapi Tasik Brines kita tak pi lah sebab lebih kurang sama, tak mau tengok benda yang sama. Dan Interlaken ni sangat famous untuk paragliding activity semua. Dan kali ni kita tak buat juga benda-benda macam tu. Kita main ni pun sebab just nak main tengok lawak je tempat ni. Lebih kurang macam Tun, tapi turis sini banyak sikit lah daripada Tun. Okay, by the way, belakang ni Grand Hotel. Siapa teringin nak rasa betul-betul luxury punya experience dekat Swiss ni, boleh check in lah. By the way, inilah Street Hoheweg yang agak famous kat sini. So kiri kanan memang ada kedai souvenir dan memang betul-betul turis punya attraction lah. Macam ni lah aku duk tengok orang duk paragliding dari tadi. Main landing dekat padang ni. Sagi kawan ni landing lah. Adakah dia nak sepak kita? Weh, dia nak macam nak sepak kita je. Wow. Baik lah landing dia. Okey geng, lepas jalan selama 2 jam dekat Interlaken ni, just jalan-jalan, kata dah sampai dah tempat Interlaken pun. Aku rasa kami nak naik bas balik ke Tun. Ada lagi satu tempat kami tak tengok lagi. Okey, to the next destination. Geng, dah balik daripada Interlaken, kita dekat Tun balik dan destinasi terakhir untuk hari ini adalah Shadow Park.
Shadow Park ni, park dia memang betul-betul sebelah Tasik Tun. Kita akan pergi sebelah-sebelah situ. And then dia, kalau hampa tengok kat sebelah sana, bunga-bunga lah. Tapi macam aku abang lah, ni musim winter, so bunga tak banyak. Tapi time lain memang akan penuh dengan taman bunga kat sini. And benda yang paling interesting kat sini adalah, kat sini pun kita ada satu lagi istana, Istana Shadow. Dan rupa dia begitu cantik, seni bina dia sangat elok, lawa aku tengok. Okey geng, kita explore lagi taman ni sebelum kita balik ke Bern. Geng, tak kisah berapa kali aku tengok pemandangan belakang aku ni, aku memang tetap dia jadi apa, dia buat bagi aku rasa terbaik lah. So macam biasa, kita duduk dulu dekat sini, tengok dulu pemandangan yang lawa ni sebelum kita tamatkan hari ni. Okay geng. Dekat Tun ni aku duk tengok geng, rumah-rumah dia macam rumah-rumah dekat bukit. Yang lampu semua rumah. Nice.